Hello guys and welcome back to Cita Chatter where we share our experience, our stories and our moments during our engagement with industries and also with institutions throughout Talent Corps initiative. Alright, so bersama saya hari ini Syazwan and also hari ini kita berada dekat UOSM ataupun University of Southampton Malaysia dan saya tak kesorangan macam biasa. Hari ini saya ada kita punya colleague daripada Johor lah, iaitu Cik Nazib. Okay, Assalamualaikum Cik Nazib, selamat pagi. Alhamdulillah. Sihat Cik Nazib Alhamdulillah. Cik Nazib tak datang seorang kan hari ni kan? Saya rasa ada lagi seorang, betul tak? Tak boleh seorang. Cuba panggil dia. Sifat, mari. Hai, hello. Okey, dah sikit je. So sebenarnya Johor team ni dia ada dua orang. Satu Cik Nazib, lagi seorang adalah Syifa lah. So hari ni dekat USM apa yang ada program hari ni sebenarnya? Alright, first and foremost terima kasih ajak saya ni. Ini first time masuk kat podcast ni. Okay. Dekat USM hari ni kita partner dengan University of Southampton Malaysia untuk buat this career fair and I think this is one of the avenues lah macam mana kita collaborate dengan kita punya local partner. So macam Cik Nazib hari ni kalau tak silap saya tadi macam ada buat sharing session dengan dia punya industri dengan head of schools kan. So what are the sharing is all about? Interestingly session hari ni kita dapat penyertaan daripada dua-dua pihak. Satu daripada industri. Kita nampak banyaklah pihak-pihak yang relevan kepada program-program yang ditawarkan oleh SOTON ni. Hadir dan bagi sokongan dan share tentang apa yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar. That's number one lah. Number two, of course, universiti sendiri bawa dia punya tim akademik dan tim rekrutmen, marketing dan sebagainya untuk turut serta dan kita berpeluang untuk kongsikan dengan mereka ni apa dia sebenarnya inisiatif yang Talent Corp buat. Tapi kita hari ni kita dapat feedback yang baik mengatakan bahawa dia sangat thrill untuk tahu sebenarnya banyak program, spektrum program kita tu melangkaui banyak pihak dan bidang. Dan dia nampak banyak potensi boleh buat kerjasama dengan kita. I see. So kita cakap dengan dia pasal insentif program, macam mana kita boleh bantu increase graduate employability dan macam mana collaboration kita tu akan lead kepada better interaction between industri dengan akademia. So dia nampak bahawa role yang kita atau peranan yang kita mainkan ni sangat signifikan dan sangat relevan pada mereka lah. So lepas ni memang kita akan banyak lagi program dengan USM lah, bukan setakat career fair je lah. Betul. Okay, that would be interesting. Okay, so memandangkan hari ni kita bawa orang kata one of the heads yang bercakap tentang sektor development and industry ni. Hari ni kita nak bercerita pasal industri punya landscape sekarang ni and especially bila bercakap tentang talent development lah. Sekarang ni kalau kita tengok in terms of, saya rasa zaman Cik Nazib pun dengan zaman saya berbeza, dengan sekarang pun lagi berbeza in terms of industry landscape tu. Daripada segi macam dynamic dia macam mana, permintaan dia macam mana dan juga supply daripada institution pun dah agak berbeza. So daripada pandangan mata Cik Nazib sendiri lah, how is the progression in terms of kita punya industry landscape sekarang ni? So dekat konteks Johor ni, masa dia bertukar daripada bandar menjadi bandar raya, saya pada masa tu lebih kurang Form 1. Oh, okey. Awal. So pada masa Form 1 tu saya nampaklah perubahan negeri Johor ni yang daripada asalnya adalah satu bandar yang sebenarnya lebih terkebelakang daripada banyak bandar-bandar lain. Kemudian Johor pada 2006 dilancarkan satu economic corridor nama Iskandar Malaysia tu dan sejak daripada tu kita nampak perubahannya. So dia jadi satu project of national importance. Jadi coming back to your question, memang kalau you tengok dari segi masa, peredaran masa dan perubahan-perubahan berlaku tu sangat ketara. Tapi hari ni you tengok negeri Johor, highest investment recorded dalam sejarah 110 bilion tu, lebih daripada separuh ialah dalam digital economy. Oh wow. Jadi kelebihan ataupun apa signifikannya maklumat tu dengan investment yang sebegitu, dia boleh bantu kita create programs ataupun jobs yang relevan kepada disiplin tu. I see. Kebergantungan kita kepada traditional sectors tu boleh dikurangkan. Jadi dia akan bantu kita untuk adakan economic structure yang lebih kukuh lah. Saya nampak itu satu program yang sangat baik lah. Dan ni berlaku across Malaysia juga. Betul. So dari segi kita dapatkan maklumat tentang peluang pekerjaan pun dah berbeza. Betul. Dulu saya tadi share kat dalam tu dengan semua, zaman saya career fair ni susah nak jumpa. Exactly. Kan? Betul. Kita kena cari sendiri. Betul. Nak cari peluang dan sebagainya, kita kena hantar surat, ketuk pintu. Sekarang saya nampak bahawa peluang tu banyak.
And kalau tak silap saya, masa zaman saya dulu pun kita still lagi pergi door to door punya Betul. ni, Betul. hantar resume, tanya okay ada orang HR ke tak, lepas tu kita drop resume. Dapat tak dapat tu cerita nombor dua. Yeah. Sekarang ni even career fair masa zaman saya rasa benda tu pun sangat kurang. Dulu tak ada internet, tak ada Tak smartphone ada. kan. Susah. Even internet masih, saya rasa internet start widely used sekolah menengah, tingkatan 2, 3 macam tu, itulah baru start sikit-sikit. Tapi itu pun still lagi macam banyak mengguna internet ni dalam computer lab, very Cyber cafe kan. cyber cafe, benda-benda macam tu. So kita tak, even smartphone pun dulu tak ada Cik Nazim kan. Kita pakai dulu apa, 3 sekupang tu dengan Ericsson. baling. Sony Ericsson itu kalau baling pecah dinding. Macam tu. Bila kita cakap pasal job ni kan, saya ada terfikir juga, mungkin zaman Cik Nazim dengan zaman saya sama. Di mana bila kita nak cari kerja, kita akan tengok qualification dulu. Memang kita akan penting qualification. Siapa yang dapat pointer, 3 pointer lah, 4 point, dekan dan sebagainya, itulah industri akan cari. Dan itulah kita sebagai student akan kejar. Tapi bila tengok sekarang ni, kita punya talent recruitment, talent acquisition, dia punya direction dia dah sedikit berubah. Di mana kita dah start bercakap tentang skills driven. Okay, yang mana yang ada skills, your unique traits dan sebagainya, apa lagi dia boleh buat selain daripada orang lain. So daripada situ, kalau macam Cik Nazib sendirilah kan, adakah sekarang ni qualification tu dah jadi macam benda yang secondary, tertiary, dan kita memandang skill sebagai satu primary requirements untuk mencari kerja? Kita nampak growing trend in terms of skills based hiring. So skills based hiring ni dekat Malaysia pun dah jadi satu perkara yang diberikan perhatian khusus oleh recruiters ataupun organisations lah. So saya tahu skills tu ialah skills yang relevant. Dan immediately saya boleh distinguish you from the next candidate. Tapi dia punya minimum requirement tetap sama. So dia selari dengan apa yang kita buat di peringkat Talent Corp. Bila kita kata MyMahi, kita perkenalkan inisiatif kita tu, kita kata kita ada skills lab. Kita juga ada satu platform mymahi.my yang mana employer boleh tengok based on roles, positions tu, apa dia skill set yang sebenarnya perlu ada untuk individu tersebut. Kalau tak ada, dia boleh gunakan itu sebagai asas rujukan nak tambah kan. Jadi betul. bila dia keluarkan job description ataupun vacancy besok, dia boleh gunakan itu juga sebagai asas. Jadi konsisten. Kalau saya tak fit, saya tahu apa saya kena tambah. I see. Dan saya boleh dapat secure that position. Untuk Talent Corp pun kita dah ada beberapa program yang kita dah buat dengan industri. Contohnya kita ada IAC, Industry Academic Collaboration, dan kita ada juga few series of symposium. So mungkin Cik Nazir boleh share sikit in terms of sepanjang kita buat IAC dengan symposium tu, apa findings yang menarik yang mungkin kita boleh share? Saya ingat salah satu report yang kita produce, apa yang kita buat di Johor, industri kata dia sebenarnya bersedia nak masuk ke dalam universiti beyond just bagi input dalam bentuk bertulis. Dia nak jadi sebahagian daripada teaching punya group. And industri kata, I can be part of the assessment team. Then I tahu, you sebenarnya fit that description. Yeah, become part of the community terus lah kan? Exactly. Kalau sekadar you pergi exam, you boleh jawab soalan A, B, C, D, multiple choices, that does not mean you can apply that skill. So, itu salah satu finding yang sangat important sebab bila industri kata they are willing, dan satu pihak lagi kena sahut lah. Ya. Sahut Betul. tu dalam konteks adakah kita bersedia nak bagi ruang kepada dia masuk, sebab dia adalah pihak yang di luar kita punya konteks biasa tu. Betul. So kita juga kena evolve lah. Ya. So I rasa itu sebenarnya the biggest challenge, not about the information but how we are responding to the data atau finding yang kita dapat. Especially bila kita dah rapatkan jurang tu. Dulu dua-dua ni macam dua universe yang berbeza. Ya. Sekarang Betul. dia dah dalam universe yang sama, cuma kita nampak bahawa interaction tu lebih baik daripada dulu dalam konteks opening up. Akademia lebih open up untuk share apa yang dia willing nak buat, and kita tahu untuk dia ubah kurikulum ni tak semudah tu. Exactly. Walaupun dia dapat input tu hari ni, dia hanya diberikan probably up to 20% saja. Dan proses tu proses yang lama lah dan memerlukan banyak lagi penglibatan pihak lain. Sekarang ni kita nak pergi kepada a smaller one, which is the talent itself. Kalau tengok pada talent sekarang, Cik Nazib punya pandangan macam mana? Ini kalau nak beri pandangan ni sebenarnya saya kena quote apa yang industri punya feedback lah. Itu yang menarik tu. Sebab industri bagi feedback ni feedback yang relevan, Yep. feedback yang real kan.
Kalau you tengok sekarang bila kita cakap emergence of AI kan, AI ni sebenarnya dia tool. Yep. Tapi tool tu ada setengah orang terlalu bergantung pada tool. Yes, dia jadi dependent. Kalau tak ada tool tu tak boleh hidup. Betul. Untuk kelompok yang macam ini, apabila dia masuk dalam pasaran kerja ataupun bila dia kena independent kan, tak ada tool tu dia tak boleh perform seperti mana peers dia. So universities pun bagi feedback yang serupa. Bila diorang ni dapat assignment, kalau dia terlalu bergantung kepada AI tool, bila dia keluar besok, dia tak seperti mana yang dia gambarkan dalam assignment tu. Exactly. Sebab yang buat assignment tu ialah ChatGPT dia Yes. ataupun AI tool dia, bukan Betul. dia. Ini satu benda yang saya fikir sangat critical, especially bila kita nak kita punya talent tu ada critical thinking dan juga better capacity untuk buat analisis. Sebab kalau you tengok dekat dalam industri, issue of talent punya retention, dia kata I need more flexibility, tapi dia punya konteks pemahaman tu tak macam kita. I nak kerja bila I nak kerja. Itu flexibility dia. Bukan macam kita masuk kan. Betul. Ataupun dia kata I nak masuk lambat tiap-tiap hari dan I nak balik awal tiap-tiap hari. Ini berlaku lah. Betul. Ini apa yang saya quote daripada industry players. HR manager pun sekarang having that difficulty. Sebab kalau dia just rely on paper qualification, ramai yang layak. Betul. Tapi bila dia masuk dalam industri, then baru you hadapi masalah tu. Dan you itulah. tahu kan dalam dunia HR ni, hiring is easier than firing. Yes, So betul. it's easy for you to just hire someone yang fit into whatever requirements, tapi it's very difficult to fire them. Yes, betul. Itu saya rasa benda Banyak yang berlaku factors. pada hari ni lah. Banyak factors yang kita nak kena tengok apa semua kan. Dia lebih kurang macam kalau macam saya punya team when doing engagement with the student one of the biggest challenges yang kita orang selalu face bila kita minta student ni untuk bercakap, ya Allah, bukan main susah sekali. Sedangkan kita nak suruh dia share feedback sahaja, itu pun boleh tak dapat. Sebab banyak bercakap dengan skrin. Boleh saya yang skrin. So bila jadi macam tu, that's why macam Cik Nazir kata tadilah, bila nak masuk kepada industri, tak boleh nak perform, nak buat kerja pun susah dan sebagainya. Lepas tu bila kita tengok on social media akan banyaklah benda-benda sharing, ranting dan sebagainya perlu semua, and it's mainly macam mana kita handle that stress on our own capacity. It's also very difficult to distinguish the difference between ngada-ngada dengan the real mental health issue. Ya, betul. Saya rasa itu pun satu challenge juga lah. I think that it also relates back to my earlier point on EQ tau. You have to be able to remain composed. So you must be well aware of your emotions and feelings kan. You tahu macam mana nak govern those feelings kan. So orang yang ada kelemahan dari segi mengawal emosi ni, dia akan break down macam tu easily. So dia tak boleh ada that kind of composure kan. Tapi itulah, that's the challenge That's these the days. reality of today lah. Okay, so sebelum kita nak wrap up in terms of, saya rasa kita dah banyak cakap tentang industri and all that apa semua kan. What do you see within this 5 to 10 years? How it's gonna happen in terms of kita punya talent, kita punya industri overall lah. So Cik Nazir nampak macam mana? Apa yang saya boleh collect daripada apa yang kita baca, daripada engagement kita dan sebagainya, in fact daripada kajian yang berstruktur yang kita buat selama ni, saya rasa satu benda yang saya boleh highlight ialah across all sectors, digital proficiency ni dah semakin critical untuk dijadikan sebagai kemahiran yang cut across all sectors. Digital proficiency ni akan set you apart from your competition. Be it talent ke, business ke, or even in government ke, you kena ada that level of proficiency. It's not literacy anymore. So you need to be evolving together. Kalau you are not doing that, you know lah apa akan jadilah. You akan immediately nampak ketinggalan ke belakang dan immediately jadi tak relevan. Betul. And also untuk AI emergence, the readiness in terms of AI tools dan sebagainya, is not just kepada kita punya young generation but across all. Baik siapa yang dah ada pengalaman kerja, yang dah bekerja around 10 to 15 years, bila kita bercakap tentang industri ni, it evolves sangat laju dan sangat cepat. Kita tinggal sikit, even 1 minute je, memang langsung banyak benda kita akan miss out. Tadi cakap pasal IES kan, saya ingat dulu ada someone told me about this Waze. Dia kata dulu kan kalau kita nak bawa kereta, bapa-bapa kita dulu tak ada Waze boleh ingat jalan semua. Exactly, ikut landmark. Dia boleh kata lepas ni gini. Tapi kita dah tak ada skill tu. Cuma sekarang kita guna Waze bukan kerana kita tak tahu nak pergi tempat tu, sebab kita nak elak jam. Yes. Balik pada tadi lah, application atau apa semua ni, dia dah jadi tool yang sebenarnya memudahkan hidup manusia kan. So manusia ni besok nak jadi lebih mudah daripada mudah. So kalau kita tak berada sebahagian daripada perubahan tu,
Yelah. It's all a matter of how we use it, kan? Sama ada kita nak gunakan as a support ataupun kita dependent on it. So Alright. basically that's pretty much about it lah. Right, so itu saja. First of all, terima kasih banyak Cik Nazif for Thank joining you for our having me. podcast for Yeah. today. A lot of inputs yang kita dapat and a lot of sharing saya rasa very beneficial, not just for us and also for our viewers out there. So untuk semua yang kat luar sana yang menonton kita punya podcast hari ini, don't forget to like, share and also follow our social media. We'll be advertised this in all our social media platforms and we'll see you on the next episode. Bye. Thank you very much.